wrapping warna SL1 tu. Tuan, owner minta warna dia warna apa je, tengok. Ya. Warna apa ni? Minta padu tak padu? Tengok warna apa? Jeng. Warna apa ni dia minta? Allah Akbar. Ni warna ni. Dekat sikit. Dengan kita wrapping, kita siap bagi warranty card tadi. Warranty card So ni adalah warna yang kita akan wrap dekat SL1. Warna dia warna special, nampak Dia punya kristal dia punya impact dia naik. Tengok dekat sini. Ni nak wrap ni full body. Berapa meter ni? Ni lebih kurang dalam 17 meter. So 17 meter cukup satu body. Mungkin lebih pun sikit lah, tak banyak. Mungkin pintu ke, bumbung ke. Kecuali bumbung buat warna lain, tapi selalunya owner minta warna yang sama. Ni kita nak unboxing pula. Dia punya seat dalam. Luar dah handsome, dalam pun kena handsome. Daripada AOS Auto Option. Tapi kita buat special sikit sebab warna kain dia bukan yang biasa. Tarang. Wah, ada warna dekat juga. Handsome weh. Allah, sekejap. Kat. Nampak? Kita dah keluar kan, jadi susah. Material apa? Material apa dia pakai? Alcantara ke? Handsome yang handsome di abad ini. Sekejap. Nampak? Inilah asal yang posing dia. Handsome tak? Dia punya adjust dia macam ni. Nampak tak? Handsome ni. Duduk pun sedap. Ni last kali kita unboxing. Untuk sentuhan alasan keras SL1 tu kan. Apa barang je kita tengok. Bukan keranda besar macam keranda tu. Dia mari dengan apa? Body kit. Tengok cantik material dia. Jangan tunggu lepas siap pasang. Dia macam Lego kan. Body kit ni dia datang macam Lego. Kita kena pasang satu-satu. Sebab tu kalau orang charge pemasangan body kit memang mahal. Sebab susah, dia macam Lego. Lepas tu nak kena klip-klip ni nak kena duduk betul-betul. Tak pandai pasang barai. Material dia macam ori je. Pasti bukan fiber ke apa, bukan macam ori. Dia betul-betul. So maksudnya material dia macam ori je. Tengok finishing dia lah, tengok finishing dia. Nampak? Semua klip macam ori je, sama. Nanti tunggu saya buat video yang dah siap pasang.